Ramai orang bila dah jatuh terus rasa hidup dah gelap. Tapi Pak Mat, dia bukan macam tu. Dia pilih jalan yang lain. Lepas sembuh dari kemalangan, dia kembali kerja, sapu tangga macam biasa. Tapi kali ni, dia buat satu benda baru. Setiap kali dapat gaji, dia akan asingkan RM50 dan masukkan dalam satu sampul kas. Aku tanya, simpan untuk emergency ke? Dia geleng, ini bukan duit kecemasan, ini duit peluang, katanya sambil senyum tenang. Aku pelik. Dia pun sambung, kalau satu hari aku dapat peluang, nak buka gerai ke, bantu cucu belajar ke, aku tak perlu kelam kabut. Aku dah bersedia. Lepas setahun, dia tunjuk aku duit tu hampir RM1,200 dalam tangan. Bukan banyak bagi orang kaya, tapi bagi Pak Mat, itu macam emas. Dia guna duit tu beli blender dan bahan dapur. Mulalah dia buat sambal goreng, resepi arwah isterinya dulu. Dia jual sikit-sikit dekat pasar malam. Tak besar tapi cukup buat dia senyum puas hati. Hari ni, Pak Mat masih kerja cuci tangga. Tapi dia juga ada bisnes kecil, ada simpanan. Yang paling penting, dia ada harapan dan keyakinan diri. Pak Mat ajak aku satu benda. Duit yang datang senang, kalau tak dijaga, akan hilang sekelip mata. Tapi kalau kau ada ilmu dan kesedaran, duit sekecil RM50 pun boleh jadi permulaan masa depan. Orang lain nampak kecil. Tapi bagi Pak Mat, itu modal untuk bangkit semula.